sebalik Kepesatan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia tersimpul satu krisis mobiliti yang kian meruncing. Kekurangan kekerapan bas kampus dan ruang parkir yang terhad memaksa mahasiswa bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan e-hailing. Saya kini berada di Nadi kampus UKM Bangi. Di sini Grab bukan lagi satu kemewahan tetapi satu keperluan. Namun bagi mahasiswa yang memandu, mereka kini berhadapan dilema antara membantu rakan sepengajian atau menanggung kerugian akibat daripada lonjakan harga minyak global. Meskipun permintaan melonjak, keuntungan pemandu Grab Student semakin terhimpit. Isu bahan api global menyaksikan kos operasi meningkat sehingga 30% berbanding tahun lalu. Kalau dulu kita orang buat Grab, kalau dapat untung tu macam banyak lah juga. Tapi disebabkan sekarang kita ada isu pasal petrol, pasal naik harga semua kan. Macam dia tak tentu harga. So macam sekarang, kalau kita orang dapat untung pun macam bila tolak dengan segala macam kos-kos tu, dah dapat sikit. Banyak-banyak pun boleh mampu dapat macam sikit-sikit duit poket je lah. Tak macam dulu. Situasi ini bukan sahaja dirasai oleh seorang pemandu, malah menjadi realiti harian bagi ramai mahasiswa yang menjadikan e-hailing sebagai sumber pendapatan sampingan. Dekat UKM ni, bila sampai je dia dah penuh tau. Kesian dekat student-student, kadang diorang tunggu 30 minit, 40 minit. Itu pun belum tentu lagi diorang boleh masuk bas and pergi kelas on time sebab bas tu penuh, kadang diorang tak berhenti pun. Namun di sebalik cabaran yang dihadapi pemandu, mahasiswa sebagai pengguna turut merasai kesannya apabila kos perjalanan semakin meningkat. I'm very dependent on like student Grab and Grab betul lah. Even kalau you nak pergi tempat dekat-dekat, naik sangat-sangat. Contoh, kalau saya nak pergi daripada KPZ ke KUO, tu dulu-dulu saya akan dapat RM3, paling murah RM2, paling mahal RM4. Tapi sekarang dah 6, 5, like paling mahal 8. Saya terkejut sangat-sangat, mana pun dekat. Warga kampus mengharapkan satu solusi konkret sama ada pemerkasaan semula sistem bas atau insentif khas buat pemandu mahasiswa bagi memastikan kelangsungan mobiliti di Menara Gading ini. Saya Nur Bazratul Natasha melaporkan untuk Nadi Bangi.